menjual getah secara berkelompok dengan menggunakan sistem tender, terutama di projek-projek tanaman semula berkelompok bagi meningkatkan perolehan harga getah di peringkat ladang. Juga memberi insentif bantuan khas kejatuhan harga getah yang dibayar secara one-off berjumlah RM500 Malaysia 500 bagi individu yang mempunyai tanah berkeluasan 2,5 hektar dan ke bawah. Bantuan ini bermula pada 18 April tahun 2013 yang melibatkan peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 160 juta dan seramai 320,000 orang pekebun kecil getah akan mendapat manfaat daripadanya. Ketiga, yang meningkatkan produktiviti getah melalui skim insentif pengeluaran getah SIPG bagi pemilik kebun getah berkeluasan 2,5 hektar dan ke bawah dengan memberikan bantuan input pertanian seperti baja, penggalak latex. Bantuan ini telah bermula pada tahun 2013 dengan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 8.5 juta untuk 16,495 orang pekebun kecil. Dan satu lagi, kaedahnya meningkatkan sumber pendapatan melalui program aktiviti ekonomi tambahan, melalui aktiviti keusahawanan, ternakan dan tanaman kontan jangka pendek cash crops, yang berupaya untuk menjana pendapatan tambahan dengan kadar purata ringgit Malaysia 400 bagi setiap projek. Sejak tahun 2003 hingga Mei 2013, seramai 6,021 orang pekebun kecil telah menerima bantuan ini dengan jumlah peruntukan dibelanjakan sebanyak ringgit Malaysia 59.3 juta. Sekian, terima kasih. Ya, Muhammad Sid. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada kerajaan Malaysia melalui RISDA yang baru-baru ini telah memberi 500 sumbangan kepada pekebun-pekebun kecil dan juga sumbangan RISDA kepada pekebun-pekebun kecil sejak daripada dulu lagi. Tetapi sebenarnya di sana ada dua kumpulan. Yang pertama, pekebun-pekebun kecil yang ada kebun. Yang kedua adalah penoreh-penoreh getah yang bekerja sepanjang masa dengan pekebun-pekebun kecil ini yang tidak ada kebun getah. Jadi masalahnya, bantuan yang diterima daripada RISDA adalah diterima oleh pekebun-kebun kecil yang susah juga, dan mereka ini ada kebun. Tetapi pekerja-pekerja ini tidak mendapat apa-apa bantuan dan juga tidak mendapat bantuan yang 500 yang diberi oleh RISDA baru-baru ini. Soalan saya yang pertama ialah, apakah ada rancangan kerajaan untuk mengadakan satu sistem ataupun mekanisme untuk membantu pekerja-pekerja, penoreh-penoreh kepada pemilik-pemilik pekebun kecil ini, di mana di kawasan pedalaman dipanggil pekerja ataupun kuli. Penoreh getah ini yang bukan tuan kepada pekebun-pekebun kecil, di mana mereka ini pekerja tetap untuk menoreh getah. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada kerajaan, adakah possible kemungkinan kita mengadakan satu harga lantai ataupun harga tetap bagi harga getah untuk penoreh-penoreh getah? Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, untuk menjawab soalan tambahan, saya bermula dengan yang soalan yang kedua tadi, harga lantai untuk harga getah. Buat masa sekarang memang kita tak ada harga lantai, oleh kerana harga getah buat masa sekarang adalah walaupun rendah, agak di peringkat yang masih lagi boleh membantu. Dan mungkin sekiranya kalau mendesak sangat, kerajaan akan mengambil maklum akan cadangan ini, oleh kerana kerajaan memang
prihatin kepada rakyat dan juga yang penoreh dan pekebun kecil getah. Jadi buat masa sekarang seperti mana telah saya sebut tadi, belum ada kita dasar harga lantai. Untuk menjawab satu lagi soalan tadi, iaitu untuk pekerja-pekerja yang penoreh-penoreh getah, buat masa sekarang kita tidak ada yang khusus untuk membantu mereka sebagai penoreh ataupun pekerja. Oleh kerana perkara ini telah dibangkit dan saya bicara kepada menerima maklumlah bagi pihak kementerian kecadangan ataupun sarana oleh SIK dalam perkara ini, dan mungkin kita boleh mencari bagaimana ataupun memikirkan bagaimana kita boleh membantu penoreh-penoreh ataupun pekerja-pekerja pekebun getah. Sekian, terima kasih. Oleh Muhammad, saya ingin ingatkan cuma satu soalan tambahan yang dibolehkan mengikut peraturan mesyuarat. Jika soalan itu berantai, tak payahlah sebut soalan 1, soalan 2, soalan 3. Boleh kan? Yang Muhammad, Kuala Terengganu. Terima kasih, Yang Tua. Ketengah terletak di bawah Kementerian Luar Bandar dan Wilayah. Soalan saya, apakah pandangan Menteri tentang feasibility study dan juga langkah-langkah promosi tentang projek Duty Free Complex yang diletak di tengah hutan Tasik Kenyir yang telah menelan belanja lebih kurang 250 juta, yang di mana juga telah banyak berlaku hakisan. Seperti kita tahu, tiada pembangunan yang berlaku di kawasan tersebut yang boleh ditampung tanpa satu rangkaian atau infrastruktur flight antarabangsa seperti di Langkawi. Dan dengan itu menjadi satu persoalan, apakah satu feasibility telah dilakukan yang menasabah untuk mengadakan satu duty free complex di tengah hutan ketengah di Kenyir. Terima kasih. Menteri juga tak berkaitan, tak perlu jawab. Tidak berkaitan lah, Tuan Yang Dipertua. Ini jauh sangat menyimpang. Sejemput Yang Muhammad Puan Zuraida binti Kamarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Dipertua, soalan saya nombor 8. Ya, sila Yang Muhammad Menteri. Terima kasih Datuk Yang Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Yang Hormat Ampang. Yang Hormat Datuk Yang Tua, saya bagi pihak kerajaan dan Kementerian Sumber Manusia mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada pekerja-pekerja di negara kita di atas sumbangan mereka dalam membangunkan negara, tanpa kira mereka pekerja tempatan ataupun pekerja asing. Berbagai usaha dilambai oleh kerajaan untuk meningkatkan kebajikan pekerja. Jadi sudah tentulah tidak ada diskriminasi dilakukan terhadap pekerja ini. Yang Amat Datuk Yang Bertua, mengenai mekanisme yang dilaksanakan oleh kerajaan, oleh Kementerian Sumber Manusia bagi memastikan tiada diskriminasi dalam kadar tangga gaji pekerja asing dan pekerja tempatan adalah melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama ialah penguatkuasaan Akta Kerja 1955, Akta 265. Yang kedua ialah penguatkuasaan Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011, Akta 732. Dan yang ketiga ialah tapisan permohonan pekerja asing oleh majikan-majikan. Melalui Akta Kerja 1955, bawah Seksyen 60L Akta 265 memberi kuasa kepada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK untuk membuat siasatan terhadap aduan-aduan berhubung diskriminasi yang melibatkan pekerja tempatan dan pekerja asing oleh majikan mereka berkenaan terma-terma dan syarat-syarat pekerja yang diperolehi. Kegagalan majikan mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan melalui Seksyen 60L Akta 265 ini adalah satu kesalahan, dan jika sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM10,000. Selain daripada itu, menyiasat aduan-aduan Jabatan Tenaga Kerja turut menjalankan aktiviti pemeriksaan berkanun secara berkala sesuai dengan peruntukan bab 14 Akta 265 yang antara lain tujuannya adalah untuk memastikan pematuhan undang-undang serta bagi mengesan dan mencegahan awal penyelewengan undang-undang.
Langkah lain ialah Akta Majlis Perundangan Gaji Negara 2011, Akta 732. Akta Majlis Perundangan Gaji Negara telah menetapkan gaji minimum bagi semua pekerja sebanyak RM900 sebulan bagi Semenanjung, Malaysia dan RM800 sebulan bagi Sabah dan Sarawak. Yang ketiga yang saya buatkan tadi, Yang Amat Datuk Yang Tua, Yang Amat Ampang, ialah tapisan permohonan pekerja asing oleh majikan. Secara dasarnya Kementerian Sumber Manusia mengambil langkah membuat tapisan pada peringkat awal permohonan majikan untuk menggaji pekerja asing. Sekiranya majikan menawarkan gaji lebih tinggi kepada pekerja asing berbanding pekerja tempatan, permohonan mereka akan ditolak. Terima kasih. Yang Muhammad Tampang. Terima kasih Menteri di atas jawapan. Walaupun Menteri menyebut tentang akta-akta dan sebagainya tadi, kita pada hakikatnya kita tahu bahawa di industri seperti sektor kesihatan, minyak dan gas, di situ terdapat bagaimana pekerja asing diberikan gaji yang lebih tinggi daripada pekerja tempatan. Sebab itu ini melibatkan atau terjadinya seperti kita maklum satu faktor permasalahan itu brain drain yang keluar dari negara kita. Dan maka kerajaan telah berusaha untuk buat talent corporation dan sebagainya. Dan apakah kejayaan talent corp ini setakat ini untuk memantras isu yang saya sebut tadi. Yang keduanya, selepas PRU13 kita lihat populariti undi Barisan Nasional menurun, kita Pakatan 51%. Ada pula statement-statement yang suruh orang-orang ni meninggalkan negara ini. Kerana orang yang mengundi Pakatan tu insya-Allah orang yang bijak, yang ada brain, yang mungkin akan keluar negara. Terima kasih. Terima kasih Dato' Yang Tua. Terima kasih Ampang. Saya kira statement yang dibuat oleh Ampang ni tidak betul. Sebenarnya penurunan undi Barisan Nasional bukan kerana usaha untuk mengeluarkan pekerja pakar-pakar keluar, tetapi adalah kerana kerja-kerja karut, kerja-kerja hasut yang dilakukan oleh parti pembangkang. Ini dia. Sebab itulah kalau kita lihat banyak usaha dibuat oleh kerajaan dalam menangani masalah keadilan pekerja di negara kita ini. Saya nak bagi contoh bagaimana kerajaan kita tidak membezakan antara pekerja tempatan dengan pekerja asing. Berbagai kemudahan telah pun disediakan oleh kerajaan. Umpamanya bagi kemudahan-kemudahan yang sedia ada sekarang, bagi pekerja cuti tahunan, pekerja tempatan ada, pekerja asing ada. Cuti rehat mingguan juga ada bagi pekerja tempatan dan pekerja asing. Cuti sakit juga ada bagi pekerja kemudahan perubatan, ada juga pekerja tempatan dan pekerja asing. Cuti am juga ada bagi pekerja tempatan dan pekerja asing. Struktur waktu pekerja termasuk kerja lebih masa juga ada. Struktur tugas kerja juga disusun oleh majikan-majikan bagi pekerja tempatan dan pekerja asing. Struktur gaji dan begitu juga keselamatan sosial dan lain-lain. Jadi ini bukti kepada kita bahawa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dalam menangani masalah diskriminasi ini tidak berlaku. Maknanya kerajaan sentiasa mencari jalan bagaimana supaya pekerja asing dan juga pekerja tempatan mendapat faedah yang sama, kerana mereka juga memberikan sumbangan yang sama kepada kemajuan negara kita. Terima kasih. Yang Malipis. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Soalan tambahan. Dalam usaha kerajaan untuk meminimalkan tangga gaji, serta satu usaha yang sangat baik dicanangkan oleh pihak kerajaan, tetapi dalam usaha ini adakah pihak kerajaan membuat kajian tentang soal peniaga-peniaga kecil seperti warung-warung umpamanya? Mereka juga ada melibatkan memakai tenaga-tenaga pekerja di warung-warung kecil, tetapi mereka mungkin tidak dapat membayar gaji sedemikian rupa, iaitu minimal sebanyak 900. Mungkin mereka akan membayar gaji sebanyak RM15 sehari, mungkin bekerja hanya 20 atau 25 hari. Dan ini salah satu perkara yang mungkin bagaimana tindakan kerajaan perlu mengambil langkah sedemikian rupa. Dan dalam soal ini juga kita kena juga memikirkan sebagai seperti buruh asing. Kita percaya buruh asing ini gaji mereka lebih tinggi
daripada pekerja-pekerja tempatan. Umpamanya seperti di dalam sektor pembinaan, sudah pasti mereka ini harga mereka, bayaran gaji mereka lebih tinggi kerana kuat, rajin dan sebagainya. Ini memang tak dapat dinafikan, dan ini boleh menyebabkan aliran perkembangan kewangan negara mungkin lebih kepada soalan lah ni, kepada untuk dihantar ke keluarga-keluarga di luar negara, dan akan juga melibatkan perkembangan ekonomi negara. Adakah kerajaan juga mengambil langkah untuk memastikan aliran keluar ini melibatkan berapa banyakkah, kalau bolehlah jawab hari ini, berapa banyakkah aliran pengeluaran wang tersebut ke luar negara? Terima kasih Dato' Yang Bertuah, terima kasih sahabat saya daripada LIPIS. Saya ucapkan sabar kepada LIPIS kerana suatu pendekatan yang positif kepada pekerja tempatan. Apabila beliau mengatakan Yang Bertuah, ada setengah majikan membayar pekerja asing ni gaji lebih. Bagi kita, seperti yang saya sebutkan tadi, gaji minima yang telah diputuskan ialah 900 di Semenanjung dan 800 di Sabah dan Sarawak. Dan bagi kita kerajaan, kita tidak mengalang, bahkan kita mengucapkan terima kasih, syabas kepada majikan yang boleh membayar gaji lebih daripada gaji minima yang ditetapkan oleh kerajaan. Seperti mana yang disebutkan oleh Wabil Lipis tadi. Mana apabila beliau menyuarakan bahawa ramai pekerja asing mendapat gaji lebih kerana mereka rajin bekerja dan sebagainya. Ini satu rangsangan yang cukup baik kepada pekerja tempatan. Kenapa kita tidak rebut peluang ini? Sebabkan mereka juga boleh bekerja. Jadi ini suatu pandangan yang cukup baik ini yang sendaknya Wabil Lipis, supaya apa yang dibuat oleh pembangkang ini yang kita bawa. Jangan kita ajak orang buat yang tidak baik, demonstrasi tidak baik. Buat, ajak bagaimana kita mencari kerja di jalanan. Ini saya sebut, minta maaf Dato' Yang Bertuah jadi berbalik pada Dato' Yang Bertuah, berbalik kepada soalan Wabil Lipis tadi, saya tidak dapat figurnya tentang berapa, dan saya akui bahawa kerajaan akui bahawa seperti mana yang saya buatkan semalam, lebih daripada 1.6 juta pekerja asing, pekerja luar ni di negara kita, dan sudah tentulah wang mengalir keluar cukup banyak. Nanti saya ingat Yang Amat saya akan berikan kemudian, saya akan dapatkan maklumatnya berkenaan dengan pelaksanaan gaji minimum ini, seperti mana yang telah pun dibentangkan oleh menteri saya, dan saya jawablah minggu lepas. Kalau ikut sebenarnya pelaksanaan gaji minimum ini berkuat kuasa 1 Januari 2013 bagi majikan yang menggajikan 6 orang pekerja dan lebih. Manakala bagi majikan yang menggajikan pekerja kurang daripada 6 orang, tarikh penguat kuasa pada Julai 2013. Walaupun atau malam Yang Amat kita mendapat rayuan daripada majikan-majikan yang rendah ini, kita bersimpati dengan mereka. Sebab itulah saya berharap kepada pekerja janganlah terlalu mendesak, kerana mereka sementara ada kerja diberikan oleh majikan, bersamalah berbincang dengan majikan. Begitu juga dengan majikan, jangan terlalu kedekut untuk menyumbangkan wang yang keuntungan diperoleh kepada pekerja. Jadi akhirnya sebenarnya kita putuskan untuk pelaksanaan gaji minima ini ialah Januari 2014, dan ini perlu dipatuhi oleh majikan-majikan. Walaupun kerajaan akan melihat andai kata terdapat masalah-masalah yang perlu kita tangani, supaya apa yang pernah saya sebutkan, win-win situation, situasi menang-menang antara majikan dan pekerja ini dapat kita perolehi. Terima kasih. Speaker, soalan tambahan. Saya jemput Yang Amat Dato' Madius Tangau. Adil lah tu. Terima kasih. Dengan Pertua, soalan saya soalan nombor 9. Ya, sila Yang Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Pertua, pihak kerajaan amat prihatin terhadap pencabaran yang dihadapi oleh golongan miskin dan yang berpendapatan rendah, tidak kira mereka berada di bandar ataupun di luar bandar. Sesungguhnya usaha membasmi kemiskinan merupakan inisiatif yang melibatkan berbagai kementerian dan agensi kerajaan, dan bukannya terletak di atas bahu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat semata-mata. Strategi merantasi kementerian dan sektor serta sinergi antara agensi kerajaan penting bagi memastikan berbagai program pemekasaan golongan miskin dilaksanakan secara holistik ataupun menyeluruh. Program pembasmian kemiskinan yang dilaksanakan adalah menjurus kepada bidang kepakaran kementerian atau agensi kerajaan yang terbabit. Hasilnya, pihak kerajaan telah berjaya mengurangkan insiden kemiskinan negara daripada 3.8% pada tahun 2009
kepada 1.7% pada tahun 2012. Dalam hal ini terdapat dua inisiatif utama yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sebagai sebahagian usaha kerajaan untuk membasmi kemiskinan. Pertama, Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat menyalurkan bantuan kebajikan bagi memastikan golongan miskin dan yang memerlukan dapat meneruskan kelangsungan hidup serta mengurangkan beban kos sara hidup. Sebagai contoh, JKM telah memberi sejumlah 1.472 bilion ringgit bagi membantu seramai 514,066 orang pada tahun 2012. Inisiatif kedua pula adalah menerusi bidang keberhasilan utama negara meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah yang diterajui oleh Kementerian Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Di bawah NKRA LIH, sejumlah 44,643 ketua isi rumah telah berjaya dikeluarkan daripada kategori miskin tegar melalui program Satu Azam pada tahun 2010. Ingin saya nyatakan di sini bahawa data bilangan rakyat yang miskin tegar adalah satu perkara yang dinamik kerana akan berlaku situasi di mana sesuatu isi rumah akan tiba-tiba dikategorikan sebagai miskin tegar berikutan kematian mengejut ketua isi rumah mereka atau dengan izin the breadwinner of the family. Sehubungan itu, KPWKM selaku peneraju NKRA LIH akan sentiasa memberikan perhatian terhadap usaha meningkatkan taraf hidup golongan berpendapatan rendah dan memastikan tiada rakyat Malaysia yang miskin tercicir daripada menerima perkhidmatan atau sebarang bantuan kebajikan. Dalam hal ini, antara langkah yang diambil ialah penawaran program Satu Azam kepada ketua isi rumah miskin tegar dan miskin yang berdaftar di bawah sistem IKASih dan menerima bantuan JKM. Program Satu Azam yang berteraskan kebajikan produktif atau dengan izin productive welfare membantu golongan berpendapatan rendah dengan menyediakan peluang menjana pendapatan dalam bidang perniagaan azam niaga dan perkhidmatan azam khidmat yang diterajui oleh Amanah Ikhtiar Malaysia AIM. Pertanian azam tani yang diterajui oleh Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan pekerjaan azam kerja yang diterujui oleh Kementerian Sumber Manusia. Selain itu, selaku peneraju NKRA LIH, program Satu Azam juga ditawarkan di bawah Kementerian Pemberdayaan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi golongan yang berpendapatan rendah yang tidak berdaftar di bawah sistem IKASih. Bagi tempoh Januari 2010 hingga 31 Disember 2012, sejumlah 106,967 orang KIR di seluruh negara telah menyertai program Satu Azam. Daripada jumlah itu, seramai 11,694 peserta telah berjaya meningkatkan pendapatan mereka melepasi paras garis kemiskinan. Tuan Yang Bertuah, sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi perhatian dan keutamaan dalam memberikan perkhidmatan kepada rakyat, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah. Sehubungan itu, inisiatif pembasmian kemiskinan dirangka dan dilaksanakan dengan mengambil kira semua faktor penyebab kemiskinan seperti kekurangan peluang perniagaan, kawasan pendalaman serta juga beban perbelanjaan keluarga. Bagi negeri Sabah di bawah NKRA LIH, Kerajaan Negeri Sabah telah menjalankan program Satu Azam Sabah kepada golongan miskin tegar dan miskin yang berdaftar di bawah sistem IKASih. Hingga 31 Disember 2012, seramai 24,450 orang telah menyertai program tersebut. Memandangkan program Satu Azam merupakan sebuah program peningkatan pendapatan melalui 4 bidang iaitu pekerjaan, pertanian, perniagaan perkhidmatan dan perniagaan produk, maka peserta akan menerima bantuan peralatan atau latihan mengikut minat dan kemahiran masing-masing. Seterusnya, peserta dipantau oleh agensi atau kementerian di bawah Kerajaan Negeri Sabah bagi memastikan pengekalan projek dan peserta dapat menjana pendapatan tambahan kesan daripada program Satu Azam ini. Sukacita saya memaklumkan di sini, Datuk Yang di-Pertua, daripada 24,450 orang peserta program Satu Azam di Sabah, seramai 2,003 orang peserta telah pun berjaya meningkatkan pendapatan melepasi paras garis kemiskinan. Sebagai kesimpulan, strategi yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dengan menggunakan pendekatan kebajikan produktif atau dengan izin productive welfare bagi membantu golongan yang berpendapatan rendah menjana pendapatan untuk hidup berdikari terbukti berjaya
memberi impak yang positif kepada penurunan kadar kemiskinan nasional. Terima kasih. Ya, Muhammad Tuaran. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Bapak Timbalan Menteri di atas jawaban tadi. Saya sadar bahawa program-program untuk pembasmian kemiskinan bukan hanya tertumpu kepada kementerian yang berhormat, juga terletak di kementerian-kementerian yang lain. Pada masa yang sama dalam soal membasmi kemiskinan ini juga dia lebih efektif apabila dia ada gender bias, dalam hal ini menumpukan pada wanita. Dan dalam hal ini saya sadar bahawa di antara program yang begitu berkesan dalam membasmi kemiskinan ialah pemberian mikrokredit yang dijalankan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia, IAM, dan bagi di Sabah Yayasan Usaha Maju yang diletak di bawah Kementerian Pertanian Negeri Sabah. Persoalan saya di sini ialah sebagai Kementerian Peneraju Pembangunan Wanita, adakah yang berhormat bercadang untuk meminta kerajaan supaya meletakkan AIM ini di bawah Kementerian Berhormat supaya dapat diselaraskan dengan program-program yang dinyatakan tentang satu azam tadi. Sebab apabila diletakkan di bawah satu ini program-program satu azam, kadang-kadang pengenal pastian kumpulan-kumpulan sasaran ini kadang-kadang bercelaru walaupun dia berasaskan dengan IKASE. Dan kita lihat kalau kalau yang berhormat bercadang untuk meletakkan di bawah kementerian, apakah kementerian setakat ini memantau pelaksanaan dan keberkesanan IAM ini? Dan kalau ya, bolehkah yang berhormat beritahu berapa sudah bilangan penerima mikrokredit daripada IAM di seluruh negara dan khususnya untuk negeri Sabah? Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya yang berhormat daripada Tuaran. Dan terima kasih juga kerana bersetuju bahawa program kita jalankan telah berjaya untuk membantu rakyat kita keluar daripada kemiskinan, termasuklah kaum wanita itu sendiri. Ya, memanglah menjadi satu tanggungjawab kami di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk memastikan semua golongan keluar daripada kemiskinan ini, bukan saja golongan wanita. Tapi oleh kerana kami adalah kementerian yang menjaga antara lainnya ialah kumpulan sasar kita adalah kaum wanita, maka tentulah wanita itu menjadi sasaran utama kami. Saya juga mengucapkan terima kasih di atas cadangan yang berhormat tadi supaya AIM itu diletakkan di bawah kementerian. Kita akan mengambil berterima kasihlah, dan kita akan cuba bincang mungkin dengan pihak yang berkenaan. Tapi walau bagaimanapun setakat ini sukacita saya mengatakan bahawa memang kita mengadakan pemantauan ke atas program-program yang dilaksanakan dengan kerjasama AIM, khususnya di mana kita telah ada satu program yang khusus Kementerian bekerjasama dengan AIM, iaitu mewujudkan usahawan wanita, dengan target kita mencapai 4,000 usahawan wanita yang dapat kita lahirkan. Alhamdulillah kita telah melebihi sasaran itu. Kita telah dapat melahirkan 4,300 usahawan wanita dengan kerjasama AIM dengan pendapatan melebihi 3,500 sebulan dalam masa 3 bulan berturut-turut. Dan sehingga sekarang ini melalui pemantauan kita bersama dengan AIM, mereka ini rata-ratanya kecuali 9 orang sahaja, seperti mana saya telah maklumkan dalam jawapan saya sebelum ini, masih lagi mengekalkan pendapatan 3,500 ke atas. Ada yang sampai 10,000. Jadi yang berhormat, memang kita mengadakan pemantauan. Untuk berapa ramai lagi jumlah yang seperti yang berhormat minta tadi seluruh Malaysia dan sahabat itu, nanti kita akan bagi kepada yang berhormat secara bertulis. Terima kasih. Yang Wan Bagan. Terima kasih Tuan Ketua. Tuan Ketua, saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Timbalan Menteri tentang tahap garisan kemiskinan. Kerana seperti yang dimaklum, tahap yang ditetapkan, contohnya RM720 adalah untuk semenanjung Malaysia, dan saya rasa yang lebih untuk Sabah Sarawak adalah suatu
tahap yang telah ditetapkan 2 tahun lepas. Bolehkah kita dapat kaji semula tahap garisan kemiskinan kerana ia adalah terlalu rendah dan tidak harus dikemaskinkan. Yang kedua, saya rasa usaha untuk membantras kemiskinan seharusnya menjadi satu usaha sama di antara pihak kerajaan persekutuan dan pihak kerajaan negeri. Tidak harus dibatas oleh unsur-unsur politik dan juga kepentingan-kepentingan lain. Seperti yang disedi dimaklum oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, ada 108,000 isi rumah yang ditarifkan sebagai keluarga miskin. Dan juga usaha kerajaan negeri untuk menghapuskan kemiskinan pada tahun ini di Pulau Pinang. Bolehkah Yang Berhormat memberikan kerjasama supaya kita dapat sama-sama menghapuskan kemiskinan di Pulau Pinang dengan berkongsikan maklumat dan data. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Bagan. Ingin saya mengatakan awal-awal lagi bahawa dalam usaha kita untuk membasmi kemiskinan rakyat kita di seluruh negara kita di Malaysia ini tidak ada politik.